satu tips untuk affiliate. Okey, boleh ke kita nak post produk yang sama hari-hari? Serius nak tahu. Dia macam ni, bila you all review produk sebagai affiliate, paling penting yang you kena faham ialah funnel content. Funnel content. Tak kisahlah produk yang sama ataupun produk yang berbeza-beza, yang penting you buat konten ikut funnel. Kenapa Kak suruh you buat konten ikut funnel? Sebab kalau dalam sistem TikTok ni, di bahagian seller pula, di bahagian seller, di bahagian GMV Max Ads, di bahagian TikTok Ads Manager, konten-konten yang kita buat tu, diorang akan susun mengikut funnel tu tadi. So nak menjawab balik soalan, boleh ke nak post produk yang sama atau berbeza-beza? Tak kisah. Nak fokus satu produk je pun boleh. Nak buat banyak-banyak produk pun boleh. Yang penting buat ikut funnel content. Faham? Kalau faham, cuba komen faham. Kalau tak faham, nak kata explain lagi, komen je tak faham nak lagi.